Alright, hello semua. So hari ni saya bersama dengan Daddy Hood. Alright, so kita tak nak cakap banyak. Kita nak terus bagi Daddy Hood try kita punya 100ml Sultan of Sea. Okay, Sultan of Sea. Sultan of Sea, maksudnya Sultan kat laut. Sultan of Sea. Okay, mantap Botol ni macam ni? Botol ni sekejap. Jadi macam ni ke kena buka gini? Boleh buka je. Okay, alright. Okay, so kalau tanya saya, dia ada Zindos ni. Betul. Okay, kalau tanya saya memang mantap. Zindo dah one step ahead, dah next level. Cara packaging dia, presentation dia. Cuma baru belum tahu lagi lah. Baru belum tahu. Cuba try dulu ni. Ya, dia bawa apa ni? Bau dia macam manis sikit, bau oat sikit. Bau oat ke apa? Quaker oat ke apa? Quaker oat. Quaker oat. Dia macam Quaker oat, dia oat. Dia ada Coca-Cola dia. Kalau korang nak tahu. Tapi mantap lah, 100ml 100ml. So kalau korang nak dapatkan 200 plus 100ml by Zindo, this is it. Dengan botol yang mantap. Worth it ke ni? Kalau nak beli 200 lebih. Kalau tanya saya worth it lah. Worth it. Untuk bau yang macam ni. Okay, 6 ke 8 jam. Tapi kalau wangi macam saya, 6 ke 8 hari lah biasanya. Tak payah mandi. Tak payah mandi. Korang tak payah mandi. Simple je. Okay, kalau korang dapatkan, boleh datang ke FFM. Eksklusif di FFM. Inilah masanya untuk korang dapatkan Zindo Sultan of Sea. Yes. Kalau korang nak bau wangi, nak selfie dengan saya, kena wangi. Betul. Kalau bau je Sultan of Sea, saya yang panggil. Selfie jap. Simple, ringkas. Okay, thank you very much. Thank you very much.